Rumah pusaka adik yang bongsu duduk, tapi tak ada penama sebab semua adik-beradik dah ada rumah. Yang bongsu duduk free saja. Dia macam ni. Kalaulah semuanya reda untuk bagi adik tu duduk, tak ada masalah. Dia tak jadi isu sebab semua reda. Tapi kalau kata ada yang tak reda, dia kira dah macam berdosa lah tu. Dia duduk ataupun istilah bahasa directnya dia ambil bahagian orang tanpa persetujuan. Ini kira bahasa mudahnya lagi, ambil bahagian orang lah, makan harta secara batil. Yang benda-benda ni yang kadang-kadang kita tak perasan. Sebab tu yang duduk tu pun dia nak kena bertanya jugalah, betul-betul betul ke adik-beradik semua ni reda dan ikhlas nak bagi dia duduk. Sebab tu bila bahagian harta pusaka ni sebenarnya pada pendapat saya memang kena uruskan sampai selesai. Tak boleh kita biar je atas nama si mati. Mungkin yelah, saya faham kebanyakan orang Melayu ni dia nak jadikan rumah tu sebagai rumah keluarga, rumah untuk berkumpul. Boleh, bukan tak boleh. Tetapi apabila untuk jangka masa panjang dia memang tak sesuai lah. Macam mana pun kena selesaikan bagi habis. Kalau kata adik tu dia nak duduk rumah tu, dia boleh beli dengan nilai semasa. Ataupun dia boleh bincang dengan adik-beradik yang lain untuk beli dengan nilai orang kata harga keluarga lah. Jangan biarkan macam tu je. Sebab yang mesin ni pun saya pun tak tahu sama ada dia bagi soalan ataupun dia nyatakan. Tapi kalau ikut hukum, tak bolehlah duduk tanpa persetujuan. Kalau semua reda tak ada masalah.